Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali kita di podcast siri istimewa Bikin Super Cakap bersama pemenang itu Johan Debat Perdana Integriti Piala Perdana Menteri. Okey, seperti kita sudah maklum, Debat Perdana Integriti ini telah lama dah kita wujudkan di IM. Tetapi dengan nafas baharu, kita adakan semula dengan kewujudan Piala Perdana Menteri. Jadinya bersama saya hari ini ialah Johan yang telah berjaya, merupakan Johan sulung ya, yang telah berjaya merangkul debat ini, Piala Perdana Menteri ini, iaitu daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi bersama saya ialah saudara Idham dan di sebelah sana ialah saudara Azim. Mereka berdua ni cukup mantap, cukuplah hebat sewaktu persidangan itu berlangsung. Okey, baiklah. Sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkinlah saudara Idham dikenalkan sedikit latar belakang dan juga saudara Azim boleh selepas itu? Selepas saudara Idham? Okay, terima kasih Puan Nadia. Nama saya Muhammad Idham Hafizi bin Zainuddin. Saya dilahirkan pada tahun 2004. Sekarang saya merupakan pelajar tahun akhir dalam program Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa, Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa di UPNM. Pengalaman dalam debat sama je dengan penebat-penebat lain pun, lebih kurang je kita masuk, kita join latihan debat and then ada rezeki kita keluar ke pertandingan. Bagaimana dengan saudara Azim? Latar belakang sedikit. Kita pun bukan saya je nak kenal dengan saudara Azim. Mungkin tontonan kita di rumah sana pun, social media pengikut kita pun nak kenal dengan Johan kita hari ini. Baik, terima kasih Puan Nadia. Saya Abdul Azim bin Azmi, juga merupakan tahun kelahiran 2004 sama macam saudari Idham. Saya juga mengambil ijazah sarjana muda hubungan antarabangsa, major di dalam diplomasi dan keselamatan antarabangsa di UPNM. Satu kelas lah dengan saudara Idham daripada tahun 1. Dan kalau nak cakap pasal pengalaman dalam debat ini, sebenarnya mungkin saya agak berbeza dengan pendebat-pendebat yang banyak di Malaysia di universiti sekarang ini, dengan saudara Idham sekalipun, sebab kebanyakan mereka bermula debat daripada bangku persekolahan lagi. Maksudnya daripada sekolah menengah, mereka ni dah masuk pertandingan, dan bila mereka masuk universiti, just carry forward benda yang mereka belajar dan tambah dengan ilmu universiti lah. Cuma saya bermula daripada universiti. Pertama kali saya berdebat masa saya masuk asasi di UPNM pada akhir tahun 2022. Ketika itu memang saya dengan saudara Idham lah dibawa pergi interview dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang ini bolehlah sikit-sikit berdebat. Okeylah, bila kita bercakap tentang pendebat ni, sebab saya pun dulu pernah menceburi dalam arena pendebatan lah sejak saya bangku sekolah sehinggalah saya di peringkat universiti dan juga peringkat saya di Parlimen Belia lah. Tetapi bila saya lihat ya, pattern-pattern pendebat ni cukup berbeza. Okey, dari segi kefahaman, ilmu pengetahuannya, cara pembawakannya cukup berbeza. Bila saya tengok UPNM, pembawakannya lain, universiti-universiti lain pun pembawakannya lain. Jadi bagaimana ya yang telah mendorong saudara berdua untuk menyertai debat Piala Perdana Menteri ini? Mungkin siapa-siapa berjawab untuk soalan ini? Saudara Azim. Okey, yang pertama kali betul lah, saya setuju lah dengan Puan Nadia kata pattern pendebat ni memang berbeza-beza. Betul. Dan saya rasa mungkin banyak sebab yang menyebabkan perbezaan pattern ni. Mungkin salah satunya adalah disebabkan cara kita belajar daripada coach debat kita tu juga. Sebab ada certain coach debat, cara dia berbeza dengan coach lain kan. Jadi itu satu. Dan satu lagi, saya tak tahulah, mungkin dia agak kontra dengan apa yang orang rasa. Tapi saya rasa jurusan apa yang kita ambil tu juga memberi peranan yang besar dalam kita punya style berdebat ni. Sebab kalau saya tengok kawan-kawan saya yang kebanyakannya masuk debat ni, mereka daripada jurusan undang-undang, style debat mereka memang seolah-olah macam dalam court lah kan. Tapi mereka yang datang daripada jurusan-jurusan yang berbeza, daripada social science macam kami ni, kami mungkin tidak begitu formal dan pemikiran kami lebih kepada pemikiran logik itu sendiri. Dan yang mendorong untuk masuk debat Piala Perdana Menteri ni, debat Perdana Integriti ni adalah semestinya bila debat dalam yang ada di bawah MADUM ni merupakan salah satu debat yang besar lah di dalam kalender MADUM. Sebab walaupun kita banyak debat, tapi debat yang MADUM ni ada beberapa sahaja. Jadi setiap kali debat MADUM mesti universiti akan hantar tim lah. Jadi maknanya tak lepas peluang lah, sebaik saja MADUM adakan debat. So masing-masing pun nak
terdoronglah untuk menyertai. Ya, Tiba-tiba pula IM juga anjurkan. Ya, okey, baiklah. So kalau saudara Idham sendiri, apakah dorongan lain selain daripada Azim tadi, dorongan dari segi latar belakang pendidikan dan sebagainya? Adakah dari seminat ke macam mana? Bagi saya memang suka satu debat yang dekat dengan diri kita. Sebab integriti ni adalah satu benda yang sukar untuk kita lihat, terjemahkan dengan mata kasar, tetapi dapat untuk kita rasakan. Cara untuk kita rasakan tu boleh jadi dengan apa yang kita adaptasikan. Ingat tu dalam tuan dan perempuan di rumah, dirasa ke integriti tu, boleh tak terjemahkan balik? Rasa tu macam mana? Integriti ni kalau dari diri kita sendiri, kita akan rasa puas kalau kita hidup dengan berintegriti. Sebab hidup dengan berintegriti, kita dapat elakkan diri kita dari rasa takut, dari rasa dikejar oleh sesiapa. So lebih baik untuk merasai nilai integriti itu sendiri bermula dengan sekecil-kecil perkara yang kita lakukan dalam urusan harian kita. So itulah dorongan utama utama untuk kita UPNM ni kejar Piala Perdana Menteri anjuran IM ni. Betul. Itu ke? Okey, baiklah, terima kasih untuk orang kata apa tadi? Terjemahan tentang integriti itu sendiri. Okey, baiklah. Saya juga nak tanyalah tentang bagaimana, sebab kita faham UPNM ni telah membawa pulang Johan di PIPM dan juga telah membawa pulang kedua-dua kategori pendebat terbaik dan pendebat keseluruhan. Jadinya, saya pasti perkara ini tidaklah mudah. Jadi apakah cabaran paling besar yang dihadapi oleh saudara Idham sendiri? Yalah, sebab waktu pertandingan di Dewan Muazzam Shah di UUM Sintok tu sendiri, saya nampak rentak mereka ni sangatlah sengit, sangatlah panas. Dan bila saya tengok, tiba-tibalah Idham membawa pulang 2 kategori pendebat dan seterusnya membawa pulang anugerah polisi anjuran dari SNP. So, okay, silakan saudara Idham. Okay, bila kita cakap pasal cabaran, of course, cabaran utama kita dalam pertandingan debat ni, diri kita sendiri, tim kita dan juga siapa yang kita lawan dalam pertandingan debat. Itu adalah cabaran utama kita. Sebab saya memang akui perdebatan dekat pusingan akhir tu memang sangat sengit. Malah daripada pusingan awal saya dah nampak dah rentak pendebat-pendebat ni yang masuk ni memang bukan calang-calang. Apa tadi kita dah biasa join pertandingan debat, kita dah kenal universiti ni akan hantar pendebat ni, universiti ni akan hantar pendebat ni. Semua pendebat ada diorang punya pencapaian, ada diorang punya potensi masing-masing. Tapi kalau tanya saya secara spesifik, cabaran dalam debat Perdana Integriti Piala Perdana Menteri ni, antara salah satunya sebab of course kita akan rasa penat tu sebab kita daripada Kuala Lumpur kita kena bergerak ke UUM menaiki van. Jauh tu kan perjalanan dia. Betul. Lepas tu sampai sana terus dengar taklimat prepare untuk pusingan 1 esok pagi. Ya, betul. Pusingan awal tu. Betul. Okay. Lepas tu cabaran yang kedua juga dari segi jadual kita lah sebagai mahasiswa. Jadual kita sebab sebagai pelajar tahun akhir kami pun ada projek sarjana muda yang nak kena siapkan. Dalam masa yang sama kita juga dah dapat beberapa usul awal untuk kita study. Dan usul-usul debat integriti kali ni dia berbeza sikit dengan debat-debat lain sebab kesemua usul ni ada satu pembacaan spesifik yang kita perlu buat. Dia tak semestinya satu pembacaan ni boleh guna dekat semua usul. Tak, dia punya tajuk tu berbeza dan bersifat spesifik, yang mana perkara ini juga yang boleh mendorong minat kita untuk mengetahui sesuatu perkara yang diterjemahkan melalui usul tersebut. Okey, baiklah. Kalau itu salah satu cabarannya, saya boleh lihatlah dari segi macam mana dengan persiapan mental itu sendiri. Sebab tadi difahamkan usul-usul yang dikongsikan oleh IM tu agak berat lah untuk dibawa. Dan persiapannya kenalah mantap. Macam mana dengan persiapan emosi, mental? Sebab kita ni tengah ada kelas ni. Lepas tu kita nak perjalanan ke situ tu agak lama prosesnya. Jadi macam mana? Boleh kongsikan tak? Mungkin saudara Azim ke mungkin ada? Okey, saya rasa betul lah. Dia antara cabaran yang paling besar adalah pengurusan masa kita sebagai seorang mahasiswa dan dalam masa yang sama kita nak preparation untuk debat tersendiri. Saya rasa mungkin kalau kami lah untuk debat Perdana Integriti ni dan debat-debat lain juga, kami akan cuba sehabis baik untuk memanfaatkan setiap masa kosong yang kami ada untuk research pasal usul tersebut. Bahkan kalau ada lecturer-lecturer yang mungkin berkait dalam bidang tersebut, mungkin ada latar belakang di dalam setengah usul, kita manfaatkan masa dengan lecturer untuk kita tanya apa pendapat lecturer tersebut berkenaan dengan usul yang dikeluarkan lah. Itu satu. Dan satu lagi saya rasa untuk kita kekalkan fokus kita dalam sesuatu tema debat. Contohnya debat ni temanya integriti kan. Kita kena ubah bacaan kita yang mungkin kalau tak ada debat, kita fokus pembacaan kita pada apa-apa sajalah. Tapi kalau ada debat ni, setiap pembacaan kita, setiap apa yang kita tonton dalam YouTube tu, kalau boleh, kalau saya secara personal lah, saya memang cuba cari konten-konten yang ada kaitan dengan integriti.
Okey, baik, memang selayaknya lah kita gelar mereka ni ialah Johan Debat dan Integriti Piala Perdana Menteri dengan persiapan yang cukup mantap, dengan orang kata apa, emosi pun kena jaga. Betul. And then saya nampaklah dia mereka berdua ni ada rujukan focal point bersama pensyarah-pensyarah untuk pastikan usul-usul itu berada dalam genggaman mereka sendiri. Okey, baiklah, saya beralih kepada soalan seterusnya. Bersedia ya? Bersedia. Nampak macam nervous. Okey, baiklah. Sebagai pendebat ya telah mencapai tahap tertinggi, bagaimana saudara berdua memupuk sifat kewibawaan ketika berhujah di pentas tu? Yalah, sebab kita ada momentum kita turun naik, ada yang flat kan. Jadi macam mana untuk kasih, untuk orang kata kita nak maintain kepanasan perdebatan itu sendiri? Saya jawab soalan ni. Okey, boleh. Saya tertarik dengan ayat pendebat yang berada pada tahap tertinggi ni. Sebab kita boleh untuk biarkan orang melabel kita pendebat pada tahap yang mana. Tetapi kita jangan pernah letakkan label tersebut pada diri kita. Maksudnya kita jangan rasa terlalu selesa kita dah capai tahap ini. Kita jangan rasa terlalu down sebab kita masih pada tahap ini. Lupakan tentang dari side seorang pendebat, lupakan tentang di mana kita sedang berada, tetapi kita sentiasa tajdid niat lah. Kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Niat kita adalah untuk belajar. Tak kisahlah sejauh mana pun persediaan yang kita buat, sebanyak mana pun informasi yang kita dah cari, tapi niat kita bila kita masuk dalam sesuatu pusingan debat, mesti kita nak belajar daripada pihak lawan apa yang diorang nak kata, and then kita juga niat untuk kita berkongsi kepada orang ramai apa yang kita boleh kongsikan. So kesan daripada itu, bila kita niat untuk belajar dan berkongsi apa yang kita ada, kita akan lebih mudah untuk memahami dan menghargai idea yang pihak lawan tu cuba sampaikan. Apabila kita mudah untuk fahami, dari situ kita boleh bina strategi debat kita. Kita tahu nak bidas apa, kita tahu nak jawab macam mana. Okey, so cukup mantap lah persediaan tu. Sebab kita faham nak jadi pendebat ni bukanlah semata-mata memegang orang kata gelaran pendebat itu sahaja. Dia banyak strategi. Dia kena bermula daripada awal. Tidaklah hari ni jadi pendebat, esok terus jadi pendebat terbaik. Maka berapa masa lamanya untuk jadi pendebat terbaik ni? Saya daripada asasi terbaik. Okay. Daripada asasi saya berdebat. Bulan 10 ni adalah kali pertama saya mendapat pendebat terbaik dalam anjuran debat Madum. Oh ya. Sebenarnya saya tak pernah dapat pendebat terbaik bawah anjuran Madum. So dia akan jadikan satu wake up call lah, satu momentum yang besar. Betul. Untuk melangkah lebih jauh lagi InsyaAllah. untuk jadi pendebat terbaik. Sebab saya pun nampak lah pattern-pattern pendebat ni, dia tidak terhenti di sini. Kebanyakannya ialah kenalan saya sendiri lah daripada side pendebat ni. Mereka setelah berdebat, mereka dah jadi orang-orang besar akan datang. Sebabnya platform pendebat ni sebenarnya telah menjadi kemencorakkan kita, bukan sahaja seorang mahasiswa berintegriti, tetapi telah meletakkan kita dah satu tahap yang orang kata tahap premium lah, menjadi seorang yang intelektual yang tinggi, sifat kewibawaannya yang tinggi. Jadinya bila kita lihat ya dalam konsep debat perdana integriti Piala Perdana Menteri ini sendiri, debat yang bertemakan integriti ini sendiri telah menutup kefahaman mendalam tentang nilai integriti itu sendiri. Jadi bagaimana saudara berdua, mungkin Azim atau Idham boleh jawab ke, untuk kita menghayati konsep integriti ini dan mempraktikannya sebagai mahasiswa? Sebab kita faham mahasiswa sekarang banyak orang kata masalah sosialnya sana sini kan. Tetapi macam mana kita nak mempraktikkan dan kita jadikan satu platform debat ni untuk kita menyebarluaskan integriti itu sendiri? Okey, betul lah, saya setuju. Kalau cakap pasal integriti ni pun dia luas dari bukan saja kalau orang fikir integriti ni masalah rasuah, tapi bukan itu saja. Integriti dia lebih luas kepada masalah sosial dan kepribadian kita itu sendiri. Jadi saya rasa kalau sebagai seorang mahasiswa, cara untuk kita menerapkan integriti yang paling mudah dan mungkin saya rasa banyak dipandang enteng kot oleh mahasiswa-mahasiswa ini adalah satu daripada kecekapan penjagaan masa kita. Setiap kali kita datang kelas tu, kita mesti pastikan integriti kita bukan setakat datang kelas awal, tapi datang kelas dengan keadaan yang bersedia untuk belajar. Maksudnya setiap kelengkapan, setiap bacaan itu kita dah buat sebelum kita masuk kelas. Itu satu bentuk integriti yang paling dekat lah dan mungkin paling mudah untuk difahami oleh mahasiswa. Keduanya pula, saya rasa kalau kita bercakap pasal integriti dalam kalangan mahasiswa ini, sekarang kita banyak dengar penggunaan AI di dalam penulisan ataupun plagiarisme di dalam penulisan akademik. Itu juga saya rasa benda yang sekarang ini mungkin dah jadi satu normalisasi untuk
pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa di IPT ni untuk tidak langsung menggunakan mereka punya keupayaan untuk berfikir sendiri, tapi terus menggunakan AI untuk penulisan esei dan sebagainya. Jadi saya rasa sebagai seorang mahasiswa juga, integriti ini menuntut kita untuk, walaupun kita sudah ada kemajuan daripada segi kecerdasan buatan dan sebagainya, tapi untuk menggunakan kecerdasan buatan itu secara berintegriti dan juga beretika. Maksudnya kita perlu ada satu garis panduan yang beretika lah sebagai pelajar, apa yang kita boleh gunakan dan apa yang kita tidak boleh. Betul, saya setuju tentang garis panduan beretika sebagai seorang mahasiswa untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan sebentar tadi. Okey, sebenarnya kesedaran seperti itu tidak semua mahasiswa memberi perhatian yang penuh. Sebabnya bagi kita ada kesedaran tersebut, tapi bagaimana kita ni nak menyampaikan kepada mereka ni bahawa integriti inilah kita perlu praktikan, bukan semata-mata untuk kita baca buku, kita menelaah bahan-bahan itu saja. Jadi ada tak macam mungkinlah langkah-langkah yang lebih sesuai untuk kita terapkan integriti pada kawan-kawan kita dekat UPNM ni? Kalau tanya pendapat saya, integriti ni dia lebih kurang macam mental health. Apabila seseorang itu boleh untuk menjalankan fungsi dan peranan berdasarkan kapasiti yang dia ada dengan sebaiknya. Maksudnya dia boleh jalankan peranan dia sebagai seorang mahasiswa tanpa ada rasa malas, tanpa ada pengaruh daripada sogokan dan sebagainya. Jadi perkara yang boleh untuk memotivasikan mereka untuk sentiasa akur. Mereka tahu guna AI itu salah, mereka tahu buat macam ni macam tu salah, tapi kenapa mereka tak buat? Mungkin sebab mereka ini kurang ada motivasi. Maksudnya kalau tengok pusingan akhir kami tu, kami cakap pasal kena ada satu perkara yang mengikat. Apa yang mereka akan dapat kalau mereka tak buat? Antara salah satu perkara yang boleh mengikat komitmen mereka untuk sentiasa berintegriti adalah penguatkuasaan. Contoh tentang penggunaan AI. Kita melarang mahasiswa untuk menggunakan AI, tapi mahasiswa tetap nak menggunakan AI sebab mereka rasa kerja mereka akan mudah, akan cepat siap. Jadi menjadi tanggungjawab pensyarah ataupun staf-staf akademik. Mereka perlu ada satu mekanisme penguatkuasaan untuk menyemak adakah mahasiswa ini menyiapkan tugasan mereka menggunakan AI ataupun tidak. Sebab saya percaya semua orang daripada kita ingin hidup tenang, nak tidur lena, tidak dikejar oleh sesiapa, tidak diikuti oleh sesiapa, tidak berhutang dengan sesiapa. Jadi apabila kita mewujudkan dan ataupun kita memperkasakan mekanisme penguatkuasaan kita cari satu-satu orang yang tak berintegriti, kita cari satu-satu orang yang gunakan AI. Perkara ini akan menjadi satu liability yang akan mengikat komitmen mereka untuk takut dan tidak melakukan perkara tersebut. Itu keadaan mengikat yang mungkin akan memotivasikan mereka untuk sentiasa patuh dan akan berintegriti. Itulah, saya berharaplah mahasiswa-mahasiswa di luar sana pun mempunyai pemikiran yang sama seperti saudara Azim, saudara Irham ni. Sebab hujahannya sangat mantap. Saya rasa saya berada di pentas debat sekarang ini bersama mereka. Saya tak pasti saya kerajaan penutup atau kerajaan pembangkang. Okey, begitulah dia. Okay, terima kasih untuk hujahan tersebut. So, soalan seterusnya ialah sepanjang kita adakan DPI PPM ini selama 4 hari di Universiti Utara Malaysia di Sintok, apakah pengajaran paling berharga yang saudara berdua boleh peroleh daripada pengalaman memenangi debat dan integriti ini? Okey, Azim nak jawab ke? Okey, silakan Azim. Saya cuba jawab dulu, mungkin Idham boleh tambah juga. Boleh. Saya rasa pengajaran bila kita sertai debat perdana integriti ni adalah kita nak mencabar integriti kita sendiri untuk mencari bahan-bahan yang betul-betul sahih untuk dijadikan asas kepada penghujahan kita. Sebab macam saudara Idham cakap tadi, usul-usul debat integriti ini dia punya subjeknya tu kadang-kadang kebanyakannya memang agak rumit dan perlukan pembacaan sendiri. Jadi benda-benda yang perlukan pembacaan sendiri ni, kalau kita nak kelentong baca yang nak goreng pun tak dapat lah kan. Goreng pun orang akan nampak. Hakim-hakim daripada IIM pun akan nampak kita cuba untuk kelentong nak goreng benda tu, nak pusing benda tu kan. Jadi pengajarannya adalah macam mana research ataupun kita punya kajian sebelum kita start debat tu perlu betul-betul spesifik dan perlu betul-betul, kalau kita tak tahu pasal sesuatu subjek tu, kita memang kena, orang kata, dive deep into the subject lah, supaya kita faham setiap aspek dalam subjek tersebut. Dan bila kita faham setiap aspek dalam kita punya subjek, barulah kita boleh debatkan daripada berbagai aspek juga. Sebab debat perdana integriti ni kan dia format British Parliamentary kan. Yes, jadi betul. ada 4
pasukan yang berdebat dekat situ. Yang empat-empat pasukan ni perlu membawa idea yang berbeza daripada satu sama lain. Ideologi berbeza juga. Betul. So jadinya bila Azim bagi tahu tu, dia ibarat satu subjek tambahan baharu berkaitan integriti. Baik. Okay. So ada nak tambah pada Ilham? Kalau saya, pengajaran yang kita dapat bawa balik sebagai saya dengan Azim sebagai pemenang, of course kita bukan sahaja bawa pulang piala, tapi kita juga membawa satu liability dan tanggungan di mana orang yang kenal kita akan pandang kita macam, oh ini Johan debat integriti, so dia ni tak boleh ada kesalahan dari segi integriti. Ada label integriti lah. Okay. Oh dia ni kalau buang sampah merata confirm kena ni lah. So itu adalah liability yang mana baguslah bagi kami, sebab benda ni akan sentiasa memotivasikan kami untuk berintegriti. Bagi penebat-penebat ataupun penonton-penonton yang mungkin tak ada kaitan dengan debat integriti ke, mungkin belum ada rezeki untuk memenangi debat integriti, jangan risau, sebab kemenangan sebenar bukan letaknya pada piala, pada pentas akhir ataupun kepada nama semata-mata. Kemenangan kita yang terbesar sebenarnya adalah apabila kita berjaya untuk memperjuangkan nilai integriti itu pada tempat yang betul di dalam pertandingan debat integriti. Kita cuba untuk berkongsi apa itu nilai integriti dari sudut pandang kita sendiri. Sebagai pendebat. Betul. Okay. And then tidak kiralah apa pun keputusannya, menang ataupun kalah, selagi mana proses yang kita lalui tersebut berintegriti, itu adalah kemenangan buat kita. Contoh proses yang berintegriti. Kita menang memang sebab kita rasa kita layak, and kita kalah sebab kita rasa kita layak. Bukan menang disebabkan ada sogokan ke, menang sebabkan ada pengaruh-pengaruh yang boleh membunuh integriti ke, tidak. Kemenangan sebenar adalah kita dapat memanfaatkan integriti itu kiranya sendiri. ialah ibarat satu kepuasan lah melalui proses yang betul. Menang atau kalah itu nombor dua. Tetapi semangat kita, dorongan kita untuk meneruskan bukan semata-mata untuk merangkul Johan, tetapi ialah sebab minat lah. Pada pucuk asalnya ialah minat untuk berdebat. Itu dalam minat masing-masing. Saya nampak lah berdua ni memang minat lah. So saya berharap lepas ni tidak berhenti di sini, walaupun dah habis belajar, teruslah untuk dalam arena perdebatan. Jadi soalan saya seterusnya ialah, jika diberi peluang untuk memberi pesanan kepada rakan-rakan kita di rumah, rakan-rakan mahasiswa baik di UPNM ataupun rakan-rakan IPTA yang menyertai debat ini, yang seramai 32 pasukan ya, dan juga ada 2 buah universiti daripada Asia Tenggara, sebab kita hari itu mengadakan peringkat ASEAN. Jadi apakah nasihat tentang erti sebenar kejayaan yang berwibawa dan berintegriti ini? Mungkin boleh kongsikanlah kejayaan mendapat Johan ini untuk kongsi kepada rakan-rakan kita di social media. Saya rasa mungkin pesanan lah kot, walaupun untuk kawan-kawan yang pendebat yang lain, saya rasa pesanan dan pengajaran yang paling baik adalah kita kena ingat bahawa kalau kita nak jadi Johan ni, dia bukan setiap pertandingan kita sertai, setiap pertandingan tu juga akan Johan. Macam saya sendiri memang daripada asasi sehinggalah tahun ketiga ni memang tak pernah Johan apa-apa pertandingan madum. Pernah ke pentas akhir, tapi setiap kali ke pentas akhir mesti akan kalah. Jadi jadi proses untuk merangkul Johan tu, dia bukan setakat orang tengok, oh dia ni dah Johan, dia ni dah perjalanan yang panjang lah. Panjang, dan beberapa kali kita kalah di pentas akhir dan kejayaan tu ditangguhkan dululah. Jadi mungkin nasihat saya buat sahabat-sahabat yang lain, kalaulah mungkin dah pernah ke pentas akhir madum tapi masih lagi belum berjaya merangkul Johan, mungkin mereka kena bersabar dan teruskan konstitusi. Jangan terhenti di situ. Jangan kalau kalah tu macam aku dah tak ada luck dah debat ni keluar lah. Dia kena teruskan. Semangat tu kena ada lah. Tidak terhenti di situ. Okey. Baiklah, ini soalan terakhir saya lah untuk saudara Azim dan saudara Ilham. Dua-dua boleh jawab. Ini ialah berkaitan dengan pengalaman lah sepanjang kita adakan debat dan integriti parliamentary ini. Apakah pengalaman yang terbaik sepanjang penganjuran debat ini untuk kita menarik perhatian ni kepada mahasiswa untuk pertandingan debat pada tahun hadapan? Saya kongsikan terlebih dulu. Boleh. Pengalaman terbaik saya, of course, sebab saya bagi pendapat saya, penganjuran debat integriti ini adalah satu penganjuran yang sangat cemerlang lah, dengan kerjasama IIM dengan sekretariat-sekretariat daripada UUM itu sendiri. Pertamanya, apabila pertandingan ini melibatkan hakim-hakim dari IIM, perkara yang sangat menarik minat saya, dan saya pernah berbincang perkara ini dengan saudara Azim. Kami mendapati bahawa hakim-hakim, pegawai-pegawai IIM yang cuba jadi hakim ni, mereka nampak sangat bermotivasi dan sangat minat dengan kejayaan mereka. Sampaikan mereka ni tak rasa kedekut untuk berkongsi. Malah saya jamin kalau kita bagi masa 30 minit
ruang untuk pegawai-pegawai IIM ni untuk bagi komen, memang takkan habis. Memang diorang akan ada je. Tu jadi ceramah kat situ kan, ceramah integriti. Betul. Tapi betapa magisnya bahasa Melayu kan. Betapa magisnya IIM ni, perkongsian dia tu adalah satu perkongsian yang dekat dengan kita. Yang kita boleh rasa, yang kita boleh nampak. Malah bila habis saja pusingan tersebut, kami pun tak ada rasa segan-segan, takut-takut untuk jumpa dengan hakim IIM ni untuk minta komen-komen tambahan. Itu adalah antara pengalaman yang terbaik. Yang kedua, makanan sedap dekat. Makanan sedap, alhamdulillah. Makanan saya sedap. Sebagai penganjur rasa terima kasihlah untuk pujian itu ya. Betul. Makanan sedap. Okey, makanan cukup sedap. kan makan? Cukup, alhamdulillah. Dah ada lauk ayam, dapat pula lauk ikan. Dah ada lauk daging, dapat pula udang. Kita jaga kebajikan peserta kita supaya tahun depan jauh tu satu, supaya tahun depan nak lagi join kita. Okey, baik. Sir Azim ada? Saya rasa mungkin pertama saya setuju jugalah dengan saudara Idham tentang pegawai-pegawai IIM yang memang passionate tentang diorang punya kerja ni dan sanggup untuk memberikan komen ataupun pendapat mereka sendiri kalau kita tanya. Dan sewaktu kita berdebat tu pun, kalau kita tengok hakim IIM ni, mereka memang tekun mendengar dan menulis. So bila hakim sendiri tekun mendengar dan menulis, kita pun jadi semangatlah untuk sampaikan hujah kita, daripada kalau ada hakim yang macam tak dengar sangat ataupun tengok telefon, kita rasa macam betul ke orang nak dengar aku cakap ni lagi kan. Tapi hakim IIM sentiasa berikan fokus masa kami bercakap tu. Dan saya perasan juga masa penganjuran debat Perdana Integriti ini, pengurusan-pengurusan tertinggi daripada IIM pun rajin untuk turun dan tengok kami berdebat. Dan sebab biasanya orang-orang yang tertinggi ni dia akan turun sewaktu majlis penutup ataupun majlis peluncuran saja kan. Tapi ini saya ingat masa kita separuh akhir dan juga suku akhir tu pun mereka dah ada datang tengok debat. So macam ni satu benda yang saya rasa sebelum ni mungkin maaf kalau saya silap, pembakar semangat lah. Pembakar semangat. Dan kita tak pernah tengok dekat penganjuran debat sebelum ni, bahawa pegawai tertinggi daripada institusi yang menganjurkan ni, mereka turun bukan waktu pusingan akhir, tapi masuk pusingan-pusingan kalam mati dah start untuk turun dah. Itu setelah. So alhamdulillah. So begitulah pengalaman daripada saudara Idham dan saudara Azim ni, yang mana kata di sini ialah pengajaran debat integriti ini merupakan satu pengajaran yang cukup prestige dan cukup hebat, yang saya percaya pengalaman yang disampaikan oleh mereka ni, pesanan-pesanan kepada mahasiswa di rumah yang mana akan join kita untuk tahun depan. Saya berharap dengan pesanan-pesanan daripada mereka berdua dapatlah menjadi pembakar semangat untuk IPTA di seluruh negara tahun depan untuk turut serta debat Perdana Integriti pada tahun hadapan. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi podcast Bikin Super Cakap ini, mungkin ada sepatah dua kata sebelum saya akhiri daripada Azim dan juga Idham. Sebab puan cakap pasal penganjuran tahun depan. Okey, baik. So, kita nak masuk lagi tahun depan. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau sentiasa ada peluang, kami akan sentiasa cuba lagi. Sama ada saya dengan dia ataupun dengan pasangan baru ke, atau mungkin junior, insyaAllah kami akan sentiasa support penganjuran debat Perdana Integriti. Sebab bagi saya ini adalah pengalaman terindah sepanjang saya berdebat di peringkat IPT. Terima kasih. Okay, Azim ada? Kalau kata-kata terakhir, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada IIM yang kembali menganjurkan balik pertandingan debat ni setelah sekian lama. Dan bila mereka datang balik ni, mereka datangkan dengan Piala Perdana Menteri terus. Jadi bila dah datang dengan Piala Perdana Menteri ni, saya rasa antara debat yang paling prestige lah dekat Malaysia ni. Mungkin dengan debat diraja lah kot kan. Tapi selepas tu mungkin debat Piala Perdana Menteri ni. Dan saya harap untuk penganjuran yang akan datang, harapnya PM boleh datanglah InsyaAllah. Kita akan pastikan kita punya stakeholders kita semua hadirlah untuk pengajaran tahun hadapan. Dan pastikan kalau PM datang tahun depan, InsyaAllah Azim dan Idham mungkin akan join kita lagi untuk DPP IPM tahun hadapan. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya bersama Johan DP IPM daripada pasukan UPNM untuk sesi podcast Bikin Super Cakap pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Johan. Semoga tahun hadapan ataupun tahun-tahun seterusnya kekallah momentum untuk berdebat dengan berintegriti dan penuh berwibawa. Ingat, bukan tidak terhenti di sini, perjalanan masih jauh, dan teruskan kejayaan yang lebih melonjak ke hadapan. Okey, baiklah, terima kasih semua. Jumpa lagi di Bikin Super Cakap di episod akan datang. Budaya beretika demi Malaysia, tegakkan nilai murni.